Razak. Reza Razak ni. Kan? Dia kan dari lah. Reza Razak tu. Nangis. Aku ada, tapi kan tak ada awet. Dia memang pun. Riza tak pandang lah Aisyah korang ni. Ni ayam kau ke? Dia nak orang teranung juga teranung. Yeay. Dia macam mana? Akak punya nak lagi dah. Sama je lah, makan dulu tak? Bagi nama makan dulu. Nak ni sudu garpu mana weh? Nak garpu pisau. Akak punya nampak lagi sedap. Menyesal ambil ni. Kau ambil garpu kat rasa dulu. Kau dah ambil. Dah patut. Sikit bro. Dia dah ajak Echa main kuda. Main polo. Kat mana nak main kuda? Kau main polo. Polo susah. Tak sedap dulu. Tapi oh ketam. Sos ketam. Lobster. Dia pun lobster. Dia pun sos lobster. Sama je tu tambahan. Buat kulit. Nasi sikit weh, nasi sikit. Chicken. Tolong. Banana. Ni ambil. Iya. Chicken. They're so funny. Ni mama potong untuk adik. Kan. Datuk Izwan. Apa weh? Cerita je lah. Macam kalau korang ada kenalan yang ada kerjaya dah ready tapi tak jumpa calon, boleh DM Aisyah. Sebab Aisyah yang dah ready, Lina tak lagi. Apa tak Aisyah senyap tanda setuju. Jangan makan berbunyi boleh tak? Kalau tak selesa, just left of the life. Kau macam salah grammar sikit. Dah ada. Saya tak boleh gila. Cucak. Aku makan dia. Itu adab. Thank you. Merah duda. Tak nak lah. Kat mana kau nak posok ke dia? Aku tak edit lagi. Sebab gambar tu macam Tak sharp lah. sebab tak snap guna kamera, so dia tak sharp. Kenapa dalam ni ada lalat? Aisyah, tak mandi ke? Akak setuju tak? Apa dia? Ni contoh akak ada beg akak harga beg handbag. Okay, acik sekali lah, setuju tak? Okay, contoh akak beli harga beg tu 20k cash. So, adakah akak rasa akak patut letak akak punya hantaran lagi tinggi daripada barang yang akak mampu beli cash? Ataupun tidak? Faham tak maksud ni? Bagi yang kahwin. Akak tak tahulah sebab kalau kita dah sayang lelaki tu kan, kita macam tak kisah pun dia. Macam terima je dia seadanya. Dia pun tak boleh cakap lah. Jadi tak apalah. Contohnya dia bagi akak hantaran 10k. Boleh je kot. Okey je. Tapi berapa maksimum hantaran orang boleh bagi? Sebab dia mampu lah. Aku dia mampu lah. Mama. Sebab tu nanti jadi duit kau. Dia apa?
duit dia. Lelaki kalau sentuhan dia hantar tau. Sebab perempuan kalau dah sayang lelaki memang dia jadi buta. Satu. Duit. Mas kahwin tak ada juga. Memang sekarang apa? Mas kahwin. Macam dia bagi kau 10,000. 10,000 mas kahwin. 10,000 tu dia tak boleh sentuh. Satu antara dengan mas kahwin siapa beza? Lain. Mas kahwin. Mas kahwin bukannya ikut negeri tu. Mas kahwin boleh guna barang tu. Boleh tukar dengan barang. Tak boleh? Macam kau nak buat senang-senang, aku pun boleh. Oh. So apa? Mas Sebagai cincin. Cina pun. Ada malam lah. Kamu ke kamar tu malam. Dah bubuh. Dia anak datuk. Janganlah. Berapa tahun lagi nak tunggu tu. Tak makan. Dia dah jadi nenek dah nanti. Apa pandangan tu je? Apa pandangan Echa? Tentang lelaki suka left random. Rina ada pengalaman tak? Tak tahu sebab Rina suka lelaki low profile. Tapi kalau tu cara dia nak cari duit, dia tak tahulah sebab Rina kuat jela. Mungkin kalau dia dengan Rina tak boleh lah. Cari lah duit cara lain. Cucu nenek perempuan semua belum kahwin belum? Ada lah yang dah kahwin. Kan dah? Ya. Tak kira tu. Tu macam kesilapan. Dah lah. Dah lah. Fikir dah kira dah. Dah. Belum lah. Kalau ikutkan Rina cucu kedua Paling tua. paling tua. Kau dengan Lepas tu Umi ada lah. seorang lagi sama Sebaya. dengan Rina. Dalam Rina macam nombor 2 lah. Siapa lahir dulu akak ke dia? Sebab seorang umur Ruru umur berapa? 27. Seorang 27. Siapa lahir dulu? Umur Umi berapa? 24. Umi, bukan. Birthday Umi. Aku lah birthday. Bulan 6 tak siap cik. Oh, dia lagi tua lah. Lagging pula. Contoh Contoh kalau ada orang masuk Penang. Lepas tu kenapa? Orang terima tak? Tengok balik soalan dia. Itu ayat dia. Orang terima tak? Tengoklah orang tu siapa. Saya takkan bertunang dengan orang yang saya tak kenal. Jadi nak ta'aruf ke macam tu ke? Kecuali kalau macam memang saya reda nak arrange marriage. Jadi kalau Echa dah terdesak sangat nak kahwin je ke? Kalau umur 35 aku tak kahwin dia kot. Tapi aku cakap selama tak cik ni semua Tak kahwin apa? oh ya? Tak. Diorang jumpa family. Lepas tu dia ada lelaki perempuan. Dah terus terima ke? Tak ada dia. Tak ada. Kawan lah dulu. Tapi dia orang tak kenal lah. Tak kenal. Kenal masa Kan? Orang first time jumpa kat situ. First time jumpa kat situ. Lepas tu kalau minat sambung lah. Tak ada lah. Kalau Tak ikan adik. terus lah. Kalau tak okey tak payah. Tak kan lah. Dia tak paksa. Cuma berkawan je lah dulu. Faham tak? Faham? Oh macam tu lah ta'aruf yang kalau dah jumpa terus sama. Ta'aruf tu perkenalan lah. Ada nak buat ta'aruf ke dengan Aisyah? Aku tak mau minta pun dia nak kenal apa. Komen. Jual lah. Oh, so kau dah ada orang lah. Kau tak jual diri kau sebab dah ada orang. Tak lah, tak tahu promo adik. Buat apa nak promote? Kenapa ulang sini tak sedap? Kau tu fake ni. Tak masak betul solat. Kau makan ke dia tu? Tak kan? Echa kata nak diet. Lepas tu aku tak boleh makan lah. Ada aku tak jalan gerak aku. Nanti ingatkan Syarah. Saya marah. Ambil air minta air. Ya habis korang. Ya Allah. Dia bagi habis. Dia tak makan pun tak boleh. Banyak. Nak tukar dah. Boleh lah. Ambil. Mula aku
bilik dia ni. Kalau contoh family nak satukan korang dengan someone ni. Tak nak. Kalau contoh family nak satukan diorang, satukan korang dengan someone yang diorang suka, korang okey tak? Kalau dia Rina, kena Rina suka dulu. Biarlah family tu suka macam mana pun dengan lelaki tu. Kalau Betul. aku tak suka, aku tak nak. Exactly. Kalau adik saya, Sama. sibuk lah kalau dia tak ada benda dia. Tapi semua keluarga dia ni macam tu Aku kan? boleh terima. Korang semua kahwin dengan Atas pilihan pilihan sendiri. Nenek suka ke tak suka, korang tak kisah pun. Family kita tak ada apa tu? History kahwin pilihan keluarga. Kan? Tu sebab nenek pun tak ada pilihan. Adalah. Semua cari sendiri. Tapi ada je nenek yang macam prefer ni, prefer ni, tapi korang tak ikut. Macam mana kita orang cucu ni pun nak ikut? Sebab tak ada. Family kita suka tak besar. Aisyah hati-hati. Tak nampak dia? Hah? Cucu ada hati-hati. Kenapa? Tak ada tak? Ada orang ke tengok kita? Kenapa borak pasal kahwin ni? Borak pasal lain? Bukan, sebab bila beraya kan mesti orang tanya, bila nak kahwin? Soalan tu dah setiap orang tanya lah. Hantaran berapa yang korang minta? Berapa dia? Hantaran. Berapa? Berapa je lah. Hari tu dalam konten Abang kau sebut apa? 20k. Tapi sekarang dah naik. Naik ya? Tiba-tiba. Naik tak ada. Tahu. Okey. Tengoklah berapa yang lelaki Rina mampu. Aku rasa kalau orang tu serius nak kahwin, dia akan mampukan cukup. Ikutlah. Untuk awal lah. Kalau bagi tahu lewat memang Kalau dia terseksa untuk certain amount tu, kakak tak rasa dia ready. betul. Kau makan tadi lobster? Apa? Kau makan tadi lobster? Ni kau Di ada bawah ada lobster. Ni? Ikan? Ikan. Kau ada tak sedap yang pening kepala? Kan? Kurang ni. Enggak kan? Aisyah nak air apa? Nak air susu? Mishu. Ni Michelin. Kau nak apa? Ada tak nak? Kau macam nak asyik Malaysia boleh tak? Ada nak? Akak jom Zumba malam ni ke mana? Aku tak rasa akak gemuk sangat. Kentut tu Zumba tergemuk. Kalau korang suka sama tapi dia jual mahal, korang akan pilih perempuan atau tunggu? Laki tu jual mahal. Hai, aku ke dia yang perempuan ni? Maksudnya kalau lelaki tu tak Dia ada. pernah tak dalam station macam tu? Ada Tapi minat aku lelaki suka lelaki jual mahal sebab aku suka kacau orang. tu? So kau pernah tak dalam station tu? So dia buat apa? Dia give up ke dia? Buat sampai dia cair dengan dia? Aku selalunya akan attract lelaki yang aku rasa dia attract dengan aku juga. Kau faham tak? Kalau dia tak attract aku pun tak ada rasa suka pun. Adik, kau lagi sikit Aku boleh tahu yang lelaki tu akan suka aku ke tak macam tu. Contoh macam waktu you kan, aku ada crush dengan seorang lelaki dia handsome gila. Lepas tu dia pemain bola tampar. So adik adore dia daripada jauh je sebab dia handsome sangat. So, tapi adik tahu yang orang macam dia takkan suka adik, faham tak? So aku tak mendekat. Rina pula kalau dah suka lelaki tu, Rina jenis berani. Aku akan buat juga sampai dia nak dengan Rina. Faham? Tapi biasanya memang dia akan suka Rina. Rina jarang kena reject. Ni air apa? Kopi Americano. Rina memang agresif. Rina pernah minat seorang lelaki ni tak waktu dekat uni dulu kan. Lepas tu Rina yang suruh kawan Rina suruh lelaki tu cek Rina. Korang faham tak? Masa lelaki tu on je. Berani bila perlu je. Kalau aku tak rasa nak berusaha lebih, tak berani. Tidak berani. Kalau Rina, ya Rina memang ada satu sifat. Kalau Rina nak, Rina memang nak juga macam tu. Rina akan dapatkan juga. Tapi gila, aku rasa daripada kita semua macam tu. Kalau nak juga. Mama selalu stres lah. Contohnya macam kau pun pernah cakap aku, kalau aku nak benda tu aku nak sekarang juga. Tapi aku lebih kepada makanan lah. Kalau macam orang aku tak sangat. Aisyah
Next pertama Rina. Dia lah. Pak awal pertama Rina. Rina pertama Rina. Rina pertama Rina. Jom tengok ni wala. Tengah live lagi kan? Dah lah, bye-bye kak. Jom, pergi bayar. Rina cerita balik. Nanti Rina cerita balik. Salah? Pasal yang Tak dapat lah. Dah ada putus dah pun. dah kenangan-kenangan dah. Rina kalau nak. Rina kalau nak. Kalau tak nak, dibuang je. Adik. Tak, bagus lah perangai tu kan. Be selfish guys. Bye-bye. Memang habis madu sepah dibuang. Dia dah je. Betul lah. Dah bye-bye kak. Kalau nanti dia nak buat live lah Bye. Tak ada bateri. Bye.